Assalamualaikum geng. Selamat petang-petang. Welcome back to my Adik Go Fishing channel. Hari ni aku ada kat dalam estate. Macam biasa geng, kalau duduk dalam estate mesti pancing haruan kan. Hari ni petang-petang ni aku ingat aku pancing kejap kot. Telah cari haruan 2-3 ekor, tu balik lah. Okay geng, terima kasih kepada yang sudi menonton. Jangan lupa subscribe, komen dan share. Okay, let's go. Ada barang. Ada barang geng, ada barang. Apa barang yang makan ni? Ada barang makan geng, tapi tak tahu barang apa. Nak kata haruan, bukan haruan, tak ada bubble pun. Kita cuba. Takkan skren tu. Render yang makan tadi. Makanlah betul-betul. Abang mencari hiburan petang-petang ni. Ini yang makan tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, ada strike geng. Ini yang makan tadi. Saiz dia mantap gak. Alhamdulillah. Ada geng. Bukan tak ada, ada. Sekarang ni aku tak tahu nak tapau ke nak release ya. Tapi dia tak cedera, boleh release. Sabar. Sabar aku release. Uish, padu geng, padu. Alhamdulillah ada strike hari ni, ada manis-manis. Sekali miss call, sekali dia makan, mendapat. Jom aku lepaskan. Okay, terima kasih. Padu. Teknik memujuk. Cara dia macam tu lah geng. Kita kena main tepi, pujuk. Kalau dia ada, dia mesti makan je. Alhamdulillah ada strike. Tadi dia ketuk sekali. Tak dekat, lepas tu aku pindah sikit, aku pujuk, dia makan. Sekarang ni kita try cari. Kita cari strike yang kedua. Alhamdulillah.
Aku menggunakan hari ni reel daripada Kingdom Micromaster Pro. Aku pairkan dengan rod Timorin Insight. Satu 6 pound, dua weight dia 1 hingga ke 9 gram. Okay, kita terus carikan lagi. Cari lagi, tengok ada lagi tak. Dia yang panas-panas ni kan. Arwan banyak main duduk kat tepi je. Dia try jalan slow-slow. Kalau slow-slow. Kalau dia tak duduk kat tempat redup, dia akan duduk dekat samai-samai kan. Macam ni dia baru lepas korek. So, dia akan cari tempat yang redup lah. Belah sini kan semua redup. Alright gang, aku bagi tips sikit kan. Kalau korang nak pancing haruan time panas kan, kira matahari dah naik kan, haruan ni senang je sebenarnya nak pujuk. Kalau tengah-tengah hari ni, korang janganlah pakai soft rock, korang pakai ISP. Korang pakai ISP, korang pakai sinker. Bagi dia drop sampai bawah, korang main dasar slow, InsyaAllah. Kalau dia ada kat situ, mesti dia makan. Kita try sekali lagi kat sini.
Makan. Ah. Ui, lucu. Auto release ke hari ni? Dia ada, dia ada. Ayo. Apa dah jadi ni? Auto release. Kita try sekali lagi. Ada tak? Ada tak? Betul-betul dia tunggu mangsa dekat situ. Satu kali lagi. Tengok. Jadi tak jadi. Kalau dia ada mesti dia makan. Dia tak ada. Alright kan. Yang bestnya spot ni kan. Best spot ni dia sebelah kiri aku ni muara. Sebelah kanan aku ni parit. Agak-agak korang worry main haruan, korang try main kat sini. Bot sana. Ui, hujan lah geng. Alright geng, aku pun habis pancing. Alhamdulillah ada strike seko lucut. Okay geng, terima kasih pada yang sudi menonton. Jangan lupa subscribe, komen dan share. Kita berjumpa di next video. Okay, ciao.